Malulah di hadapan Allah dengan sebenar-benar perasaan malu. Dengan apa? Engkau menjaga kepala dan apa yang dikandungnya, apa yang dibawanya. Kau menjaga kepala dan apa yang dibawa oleh kepala tersebut. Maksudnya apa? Pemikiran, mata, penglihatan, pendengaran. Kita jaga. Okey, kita menjaga ra'sa wa ma wa'ah. Apa yang ada di kepala dan apa yang dikandungnya. Apa yang dibawanya. Apa yang dibawa apa yang dibawa kepala? Mata, telinga, hidung, lisan. Itu semua kita kena jaga. Kalau kita betul-betul malu di hadapan Allah dengan malu yang sebenar, first kali, ra'su kita. Apa yang kita fikirkan. Allah tahu tak apa yang kita fikirkan? Allah tahu tak apa yang kita bayangkan? Allah tahu tak apa yang kita berangan? Tapi kalau orang betul-betul malu di hadapan Allah dengan malu yang sebenar, dia tak akan berangan benda yang bukan-bukan. Dia tidak akan memfikirkan perkara yang bukan-bukan. Semua perkara yang dia fikirkan tentang dakwah, tentang bagaimana nak tingkatkan takwa dia, tentang bagaimana tanggungjawab dia, tentang bagaimana aku dah zalimi orang tu, bagaimana nak minta maaf. Itulah pemikiran orang yang betul-betul malu di hadapan Allah. Wa ma wa'a, ada as-sam'u, pendengaran, ada al-basar, penglihatan, ada al-lisan, mata, telinga, lisan. Dia tidak melihat perkara yang haram ataupun perkara yang bukan-bukan. Dia tidak mendengar sesuatu yang haram. Dia tidak mengatakan perkara-perkara yang haram.